Kembali kita untuk perlawanan kedua sesi petang untuk Pahang di gelanggang 1. Masak Pahang menentang Masak Perak. Cuba mendapatkan mata daripada bahagian open Pahang, namun gagal. Setelah bola itu terus keluar daripada gelanggang. Cantik. Pas Muhammad Daud. Sepak beliau mengenai net, lalu jatuh masuk dalam kawasan gelanggang. Berikan mata penyamaan 1-1. Cuit sahaja. Jaya dihalang oleh percubaan Muhammad Daud daripada backline. Gagal untuk dilaksanakan. Dia akan mata yang kedua untuk Masak Perak. Straight line daripada Masak Pahang, jersey nombor 10, Tuan Muhammad Faris. Membuka mata mereka dengan Masak Perak. Kedua berbalas 2. One hand set. Laju. Terkena muka saya kira daripada player nombor 18 daripada Perak, Zul Mukmin. Saya Abdul Mukmin. Mata yang ketiga. Namun dibalas balik oleh pemain daripada Masak Pahang. No spike di situ. No spike dikesan oleh juri perlawanan. Dengan satu lagi mata yang ke-6 untuk Masak Perak. Rio rendah 0,0 PDRM selepas PDRM menang set yang pertama menentang Negeri Sembilan 25-16 saya kira tadi. Muhammad Daud membuat hentaman, merupakan mata yang kelima untuk Pahang. First ball terpancit di belakang gelanggang. Siapa yang mampu mengejar bola itu? Pahang dapat mengejar mata. Akan mereka 6 balas 6 sekarang. Yang sangkut di net. Mata ke-7 untuk Masak Perak.
Cubaan dia mendapatkan mata daripada bahagian sub. Dia petik. Sayang. Salah seorang pemain Perak untuk net dapat foul dan dapat mata penyamaan untuk Masa Pahang. Jump serve cantik. Bola open di situ. Kesalahan dikesan. Mata tambahan untuk sukan Perak. Cubaan serangan daripada bahaya open, tapi dihalang oleh Abdul Mukmin. Player daripada Perak, tinggi orangnya. Hanya perlu jinjak sahaja untuk menghalang bola itu. Mata terkini Perak melalui dengan 10 mata, manakala Pahang 7 mata. Berjaya kali ini serangan daripada bahagian open daripada jersey nombor 10 Pahang, Tuan Mamat Faris hadiahkan mata yang ke-8 untuk pasukan Pahang. Tapping saja, tapi ada cover. Bola lalu reserve di situ. Cantik Abdul Mukmin, si nombor 18 daripada bahagian middle, dan menjumpai ruang kosong. Gagal mendapat first ball cantik. Gagal juga untuk dapat second ball, menaikkan balik second ball. Perak mendahului Pahang dengan 4 mata di hadapan, 12-8. Encik Arif, nombor 11 daripada Pahang, dan mata yang ke-9 untuk pasukan beliau. Dan dilanjutkan kesalahan double saya kira. Tambah lagi 1 mata untuk pasukan Pahang. Mata terkini 10 Pahang, 12 Perak. Berjaya diangkat tapi bola over lalu out. Pahang cuba mengejar dengan 1 saja mata di belakang. Masuk 12 sama.
Bahang berjaya mengejar mata yang ketinggalan. Lalu melalui satu mata di hadapan dengan mata terkini 13 balas 12. Kala di gelanggang 2 masa Negeri Sembilan menentang PDRM, di mana Negeri Sembilan melalui satu mata di hadapan, itu 8 balas 7. 8 Negeri Sembilan, 7 PDRM. Makluman siapa yang baru masuk, PDRM telah menangi set yang pertama. Set kedua mereka jaya mengejar 8 sama. Bahan serang daripada sub, bahagian sub. Dapat Abdul Hafiz hentak bola itu. Ruang kosong, diagonal pasukan Pahang. Tak ada siapa di situ. Tak ada siapa yang berani cuba. Sebuah dipetik, namun tak ada backup untuk covering daripada player Pahang. Apa position beliau? Out. (15-14). Sengit permainan ini. Pas 1-1. Ada saja gerak-geri yang tak dapat dijangka. Cubaan dapatkan poin, cantik terkena net. Saudara Arif bergolek secara perlahan, bola tu masuk ke dalam gelanggang pihak lawan. Tolak sahaja. Cubaan mencuri. Sekali lagi. Tacau di situ. Saudara Mukmin, usia nombor 18, Perak. Hadiahkan mata yang ke-15 untuk pasukan Perak. Terus saja dimulakan. Play on. Cubaan dapatkan mata bersab. Terkena blok. Lalu masuk terus dalam gelanggang perlawanan. Saudara Muhammad Adib. Tak terjangka gerakan itu. Tukaran pemain. Perak jaya mengejar kembali mata yang ditinggalkan oleh Pahang. Sekarang 16-16. Berjaya di blok. Cuba diambil, namun bola terkeluar jauh daripada kawasan gelanggang. Hadiahkan satu lagi mata tambahan untuk pasukan Perak. 17-16. Sudah saya bilang, sengit perlawanan ini. Bola-bola tak dijangka. Curi, tapping, blok. Bola terkena net. Ada dua tim sama kuat saya kira ni. Sayang tidak melepasi. No spike. Serangan bahagian sub terkena bloker. Cubaan curi. Cantik, bijak setter Pahang nombor 2 ini, Muhammad Afzan.
Begitu saja beliau mendapatkan mata. Tidak mudah sebenarnya. Perlukan kebijaksanaan. Penggunaan backline. Tolak saja. Mungkin ketidakselesaan untuk mendapatkan timing dan semuanya. Terkena tangan nombor 8 Pahang. Saiful Nizam, saudara Saiful. Beliau menampak peluang tapi sayang tangan beliau kena di net. Serve yang tidak lepas membuatkan Pahang meninggalkan 2 mata di hadapan 20-18. Kejadian yang sama untuk Pahang. Tidak lepas servis itu. 19-20. Playing safe daripada atas. Licin saya kira. Kok licin. Tidak dapat melakukan anjakan paradigma di situ. Kalau jadi saya kira akan meletup. Tapping saja. Terkapai-kapai bloker. Saya jangkakan Cik Aizat gagal menghalang Zul Fazli. Manakala di gelangan yang kedua PDRM melalui dengan 16 mata di hadapan. Manakala Negeri Sembilan 12. Kembali kita di perlawanan antara Perak menentang Pahang. Mana Pahang 22, Perak 20. Cubaan libero untuk meneruskan perlawanan. Saudara Aizat dari bahagian tengah hantam bola tu perlahan saja saya kira. Tapi mungkin spin beliau jahat. Gagalkan player daripada Pahang untuk menangkis beliau. Cantik saudara Aizat. Touch out saudara Mukmin jersey nombor 18. Saya bilang tinggi beliau ni. One hand set. Spike saya kira. 23-22. Time out diminta oleh Pahang. Perak berjaya mengejar. Satu mata di hadapan.
Pahang Jaya mengejar Mata. Salah faham berlaku antara saudara Mukmin. Bola 3, gagal dibaca. Cantik saya kira. Set 1. Mata akhir untuk Perak 24-23. Jaya begitu saja mencuri mata, cari ruang di hujung belakang. Kan kosong betul belakang tu, tak ada orang nak cover. Mata akhir 25-23. Set pertama dimenangi oleh Perak. Manakala di gelanggang yang kedua, sengit perlawanan antara PDRM menentang Negeri Sembilan. PDRM melalui 20, manakala Negeri Sembilan 18.
Baru saja bermula perlawanan di antara Perak dan Pahang. Perak melalui satu mata, mendapatkan mata yang pertama untuk beliau. Jump serve berjaya. Itu sama. Apa sudah jadi? Banyak betul ruang kosong tadi. 2 berbalas 2. Wan Muhammad Faris mendapatkan mata yang kedua untuk pasukan Pahang. Cantik. Laju betul. Abdul Hafiz. Mata yang ketiga untuk Perak. Cantik. Serangan daripada bahagian open, tapi berjaya diambil oleh libero. Sekali lagi serangan daripada open. Jersey nombor Arif Budiman. Touch-out di situ. Jadi touch-out saya kira. Ospai. Ospai daripada saudara Arif Budiman. Manakala di gelanggang yang kedua, hangat permainan. 24/24 Dius untuk set yang kedua. PDRM menentang Negeri Sembilan. Mata yang keempat untuk Pahang. Terkena tangan. Tamat sudah perlawanan di gelanggang kedua. PDRM menentang Negeri Sembilan. 26 berbalas 24. Mutlak. Kedua-dua set dimenangi oleh PDRM. Rio rendah penyokong daripada PDRM. Saya terpaksa melawan bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mereka. Manakala Perak mendapatkan mata ketujuh daripada tapping.
Mata terkini lah 7 berbalas 8. 8 untuk Perak, 7 untuk Pahang. Yang mana baru masuk. Dan set pertama dimenangi oleh Perak. Cantik. Spike yang cantik oleh main jersey nombor 17 pada masak Perak, iaitu Muhammad Abdul Hafiz. Kena bloker, terus masuk ke dalam gelanggang pasukan lawan. Blok yang gagal saya kira. Terus hadiahkan mata yang ke-8 untuk pasukan Pahang. Blok di situ. Cubaan untuk tapping gagal. Saudara Arif Budiman di nombor 11. Ada masak Pahang. Ini masak Perak melalui 2 mata. 10 belas 8. Daya dipetik. Over di situ. Sekali lagi cubaan untuk mendapatkan mata daripada belah open. Bola yang di-quiz lalu lemah, lalu memberikan mata kepada pasukan Perak. Time out diminta pasukan Pahang. Kala di gelanggang yang kedua, Labuan akan menentang wilayah persekutuan. Mainan yang seterusnya selepas mainan ini adalah perlawanan Pulau Pinang menentang Johor. Baik saja perlawanan Perak selepas Pahang habis. Plus 8. Perak melalui 3 mata di hadapan pasukan Pahang. Percubaan untuk mendapatkan mata pada middle spike. Sayang, no spike pula berlaku. Satu mata lagi untuk pasukan Perak. Ball yang kurang menarik. Digging saja. Serangan daripada bahagian open. Di nombor 17, Muhammad Abdul Hafiz. Kali ini berjaya. Luqman bin Zulkarnain, misi nombor 7. Percubaan pertama beliau gagal, namun tidak patah semangat. Cuba sekali lagi, lalu berjaya mendapatkan mata yang ke-9 untuk pasukan Pahang. Saudara Muhammad Abdul Hafiz sekali lagi menyumbangkan mata untuk pasukan Perak. Out. Sedikit kuat. Sekira float yang gagal saya kira. Pukul bahagian bawah bola. Cantik first ball.
Cubaan serang daripada bahagian kanan. Nombor 5 daripada Perak, Nik Muhammad Nasiruddin. Menyumbangkan mata yang ke-15 untuk Masak Perak. Tolak saja. Cantik first ball saya kira. Cubaan Raizat. Sekali lagi rakus. Ingin bisa touch up saya kira. Namun tidak berjaya. Bolanya terkeluar begitu saja. Mata terkini Pahang 11, Perak 15. Serangan daripada bahagian sub. Saudara daripada Perak berjersey nombor 12, Muhammad Adib, menghadiahkan mata ke-16 untuk pasukan Masak Perak. Sedikit kuat saudara jersey nombor 12, Cik Daud saya kira. Berjaya dihalang. Saudara Aizat dipetik. Sayang. Cubaan untuk meneruskan perlawanan tidak berjaya. Halangan di tepi. Penggunaan backline 17. Sayang, termampan keluar. Saudara Muhammad Syaiful Nizam. Belas 17, Pahang 13, Perak 17. Serangan open. Bola balik kepada Perak. Sekali lagi balik kembali. Namun terlalu kosong di belakang. Bering yang tidak memuaskan. Satu advantage kepada pasukan Pahang. Tambahan mata yang ke-14. Cantik. Begitu saja mencolek bola saudara berjersey nombor 10, Tuan Muhammad Faris. Lalu time out diminta oleh pasukan Perak. Dengan mata terkini Perak 18, Pahang 16.
Cantik spike yang dibawa oleh Azmirul Nizal. Amirul Nizwan, maafkan saya. Dari siapa daripada pasukan Perak mampu mengambil bola beliau. Cantik float yang dilakukan oleh saudara Aizat. Terkena net sedikit, mengubah trajektori bola itu. Gagal dibaca oleh pasukan Pahang. Mata yang ke-20 untuk pasukan Perak. Cubaan untuk mendapatkan mata daripada tengah. Cuit saja. Cantik set tu. Terduduk setter daripada Perak. Cubaan backline daripada belah kanan. Balas dengan sub Pahang. Daya dipetik. Seronok rally ni saya tengok. Apa sudah terjadi? Double. Sayang. (17-20). 17 Pahang, 20 Perak. Narik dari tadi. Tubi-tubi. Selepas Perak, Pahang Perak balik. Cantik dipetik di libero begitu saja. Mudah. Sekali lagi. Agak perlahan saya kira. Sayang. Gagal dibaca oleh middle blocker Pahang. Mesin nombor 7. Lokman bin Zulkarnain. Beliau, posisi beliau agak sukar untuk melakukan spike. Sayang. Mata yang ke-22 untuk pasukan Perak. 3 lagi mata untuk memenangi set yang kedua ni. Pahang memerlukan 8 lagi mata untuk mencapai mata ke-25, mata akhir. Berjaya. Muhammad Zulfadli berjaya mendapatkan mata yang ke-18 untuk mengejar pasukan Perak yang 4 mata di hadapan. Itu mata ke-22. Curi begitu saja. Khairul Anwar berjaya. Unexpected. Digging saja. Curi. Digging lagi. Steve nampaknya. Touch-out. Arif Budiman. Si nombor 11. Hampir mengejar pasukan Perak. Dengan mata 20 berbalas 22. Pahang 20, Perak 22. Ada sedikit perbincangan reserve antara juri-juri perlawanan. Apa yang berlaku sebentar saja tadi? Katakan
katakan kesalahan lewat pasukan Pahang mengambil masa terlalu lama untuk melakukan serve. Melorot beliau memegang net itu. Sebaik tak koyak. Mata akhir untuk Perak 24-20. Cantik. Adakah Pahang sudah menjumpai semangat yang hilang? Namun tacau yang berlaku di situ. Baru saja Pahang mau bangkit, api Perak tidak hilang semangat juga. Set kedua ini dimenangi oleh Perak dengan mata 25-21. Menangan mutlak 2-0.